Orang yang berbisnes ataupun kerja di pun paling penting. Nangga video tu sampai habis. Kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Orang berbisnes paling penting menabung. Bisnes tu si selalunya rancak. Jangan amalkan kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Kais sebulan, makan sebulan, mun si dapat mengais, akan ada masanya bisnes tu si dapat dijalankan. Mungkin faktor usia, kesihatan pribadi, ataupun orang tersayang. Faktor ancaman keselamatan pun boleh jadi juga. Jadi, pentingnya untuk menyediakan dana kecemasan semasa bisnes tengah rancak ini tu, ataupun semasa masih boleh berbisnes. Sebab ialah, selagi ada kudrat di badan, bisnes tengah steady, simpanlah sebanyak mungkin. Perempuan, jangan simpan duit. Sebab duit tu akan jatuh nilai. Perempuan simpanlah dalam bentuk aset. Seperti yang disarankan oleh mentor emas kami dalam buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Sebab apa simpanan dalam bentuk emas tu? Emas tu adalah paling mudah dikumpul dan disimpan. Di Public Gold, melalui akaun EmasGap Public Gold, sangatlah mudah. Perempuan boleh tambah modal ataupun simpanan sikit demi sikit, serendah RM100. Nak mula alihkan modal ataupun simpanan jangka masa panjang perempuan kepada emas, boleh isikan detail di bag di bawah. InsyaAllah kami akan bantu perempuan dengan sebaik